Tetapi saya rasa yang paling istimewa sebab Pak Lah, macam kita semua tahu, adalah seorang pemimpin yang tidak sangat memberatkan protokol. Sebab itu kita membuat keputusan semua hadir pada waktu yang sama. Sama ada mereka adalah aktif kenamaan ataupun orang biasa yang mengenang jasa Pak Lah, datanglah untuk ziarah, datanglah untuk memberi penghormatan yang terakhir. Tidak, saya rasa yang akhir yang saya nak sebut, saya nak cakap terima kasih yang tak terhingga kepada Jabatan Perdana Menteri, utamanya bahagian istiadat IPA, dan juga kepada penerangan, kepada RTM, kepada pihak media, kepada Masjid Negara yang telah pun menguruskan daripada A to Z, pihak JAKIM, tidak lupa juga kepada seluruh pasukan keselamatan kita, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, terutamanya mereka yang telah menjadi pengusung jenazah daripada Dewan Solat sehinggalah ke Makam Pahlawan. Jadi daripada pihak keluarga saya ucapkan terima kasih kepada semua.